Assalamualaikum. Hai korang. So untuk video pertama sekali, hai korang lah. Okay, untuk video ni hari ni kita nak main horror game. Okay, dia tak pernah main horror dan dia berdebar sekarang nak main. Okay, pertama aku tak suka sensitivity dia. Aku nak rendahkan sikit. Okay, sekarang jom kita main semua. Berdebar ni. Hai dik. Hai. Hai dik. Adik nama apa? Oh, sorry. Okay. Alah, kita panggil dia botak kuning, okay? Okay, botak kuning. Hello. Botak kuning. Botak kuning duduk sini dulu. Duduk sini ya. Okay, nak apa? Nak roti Nak roti? Saya makan roti. Nyam. Tak nak. Okay. Alah, janganlah nangis. Sabarlah orang tengah buat ni. Duduk dia elok. Orang tengah masak ni. Alah. Manja betul. Okay, kita tak sini. Jatuh biarlah. Alah. Aku nampak ni. Achievement lock. Alah, mengada. Abang dulu. Abang dulu. Tak nak. Abang dulu lagi lah. Mak dulu. Terjatuhkan ni 3 biji, tahu tak? Ui, aku nampak sesuatu tadi. Alah, aku letak ke atas sampah sekarang. Apa jadi? Alah, mengada lah kau. Aku tak nak jangan kau sekarang. Nak? Duduk situ. Dalam ni ada apa? Tak boleh. Mana baby tadi? Baby? Aku lupa aku balik kat sini. Aduh. Aku duduk sini dulu. Duduk sini. Alah, jangan nangis Jangan nangis. Aja. Okey, dia tak nangis dah. Geram aku ke baby ni. Nasib baik aku ke baby. Kalau kau geram aku. Kau nak apa? Kau nak susu? Nak susu? Nak susu? Pergilah buat sendiri. Nak juga suruh aku. Pergilah kau. Alah, gurau je. Abang gurau je. Nak main air? Adik suka main air? Main apa tu? Adik suka main air ke? Adik duduk sini lah dulu. Hantar kau lah. Aku nak tengok apa yang ada ni. Macam-macam ada. Apa benda tadi tu? Sekejap adik Abang tengok dulu abang ya. Abang ni first time main. Okay. Ada apa? Benda aku hantar sini. Oven. Okay, kita buat roti lah adik. Kita buat roti. Allah, macam rendah sangat sensitivity dia. Kejap ya. Kita buat tinggi sikit. Tak slow sangat. Tak tinggi sangat. Serah buat aku. Okay, kita letak sini. So, kita ambil cheese. Okay. Kita sini deh. Lepas tu, ni tak nak goreng. Nak gitu je. Okay, kita gitu. Geramlah aku dengan benda ni. Saya tadi iklan, so aku nak betulkan terangkan sikit dia punya ni. Gelap sangat. Barulah cerah. Baru aku nampak. Silau. Aduh, apa silau sangat ni? Silau lah. Gurau je. Nanti mulalah komik. Dia racist. Apalah. Dari aku aja. Kita sayang. Allah, bapak silau.
Sorry. Tak sengaja. Dia tak berak ke? Berak sekarang. Aku nak tukar pamper kau. Aku nak kau terjadi hantu. Ya weh, sumpah nampak silau. Nampak ni? Silau weh. Dia berbotak semua. Okay, untuk first game ni aku tak nak beria sangat. Aku nak main-main je. Aku tak nak bagi dia jadi hantu lagi. Cuba dia duduk dalam peti. Apa jadi? Jadi botak beku ke? Botak. Duduk sini. Duduk sini. Tak ada. Macam dah buat roti lah. Kita kena hot roti ni je lah. Kita ambil hot roti tu je. Nak cili lebih ke? Kalau nak cili lebih kita ambil hot bawah ni je. InsyaAllah. Dapat achievement lagi ke? Okay. Aku nak buat roti ni pun tak nampak kau lah. Roti. Cuba kalau apa jadi kalau tak dalam ni lah. Kenapa tak boleh letak? Serabut aku. Aku ada mood. Nampak telur ni? Sama macam adik. Botak. Sorry. Sorry kita tak bawa. Adik. Adik suka. Adik suka ke? Wah, helikopter. Adik suka. Kacau lah tim dia ni. Kita duduk dalam ni, okey? Kita duduk dalam ni. Okey. Apa sakit tak boga? Engkau suka ke? Dia tak panas ke? Cuba abang duduk dalam ni. Boleh tak? Cuba abang duduk dalam ni. Tak boleh. Tak muat. Besar sangat. Okey. Lah, adik pandai duduk. Cuba tateh. Tateh lah. Orang dah suruh tateh. Aduh. Duduk sini. Tengok TV lah. Tengok TV jam. Tengok TV, okey? Tengok TV. Okey, duduk sini. Duduklah elok. Alah, serabut. Tengok TV. Okey, aku nak server dulu game ni. Kita nak tengok apa dia. Kunci. Apa benda? Basuh. Ada apa dalam ni? Ada mainan lagi. Aku tak suka bunyi dia. Seram. Dia nak study time. Aku nak sepahkan bilik ucuk ni boleh? Okey. Ni pun boleh lah. Amba nak tutup pintu dulu lah. Nanti hantu keluar tiba-tiba kat belakang slot aku. Okey. Dek, nak mainan? Ambil. Dia tak nak mainan lah guys. Dia tak kawan dengan aku. Jom keluar. Sorry. Tak boleh naik ni ke? Alah, betul. Tak ada. Kita sayang dia. Kenapa kau tak nak jaga dia? Sebab apa? Kau special aku jaga kau. Aku tak pernah jaga budak. Sorry. Semula. Aku tarik balik. Semula. Aku pernah jaga budak. Aku tak pernah jaga budak. Ni first time aku jaga budak. Kau special tau. Okay? Special lah aku jaga kau. Okay? Sorry tadi kena cut sebab decline. Okay. Aku nak buat apa dengan budak ni? Lah, ada objektif. Give bottle to baby. Botol mana? Nak botol apa? Adik nak botol apa duduk sini deh. Dia punya tempat ni ada tapi aku tak nak bagi dia duduk. Dia kena kental duduk dengan aku tau. Dia kena keras sikit. Ini bocah duduk kat sini. Okay.
Bocah. Nampak tu? Dia boleh je duduk sendiri. Dia saja nak duduk situ. Manja sangat budak sama sekarang ni. Abang dulu. Mula lah abang dulu. Padahal sama je umur. Objektif. Botol mana? Botol mana weh? Tak ada botol apa? Adik nak botol apa? Adik nak botol apa? Nak botol apa? Alah, kesiannya muka macam lapar sangat. Apa dia ni? Kenapa loading kita? Apa loading kita? Welcome back. We pause the game. Will you? Wow, ada belon. Salah tembak. Sorry, dek. Gitu ke? Lah, macam mainan murah-murah. Aku ada sangat lah. Okay. Belon. Belon. Banyaknya belon. Sama. Bentuk sama dengan belon. Sorry. Tertembak. Ada belon lagi. Ada belon. Banyak belon. Lah, dah habis ke? Nak main lagi. Aduh, aku suka ni apa pula. Bola nak. Muka bola sama macam bukan adik. Allah. Okey. Tak nak lah ikut objektif dia ni. Macam bosan je ikut objektif dia. Aku nak buat apa ni? Ada ke benda-benda yang best sikit ke? Alah, semua nak kena unlock lah. Apa? Semua. Aduh. Cermin dia tak boleh tembus baik. Aku kan tu tu. Ni aku nampak. Ni aku nak bagi botol tu kat baby. Aku tak tahu botol apa aku nak bagi kat dia. Adik nak botol apa? Susu tak ada. Apa tak ada. Nak kena buat ke macam mana? Nak buatlah sendiri. Buat sendiri. Okey. Kau tahu tak? Kau punya mak ayah kau bayar aku RM1.50 je tu. Aku kena layan kau macam ni lah. Tak ada lah. Kita kena layan dia elok. Tapi kena keras lah. Susu ke? Susu aku campak mana tadi? Adik, susu abang campak mana tadi? Abang lupa lah. Aku campak mana weh? Susu. Ni tu sampah lagi ni. Bersih. Okey, aku nak bagi kebersihan kat dia ni. Okey. Ni bersih. Ni bersih. Ni buat apa ni ada ni. Ni bersih. Tapi okey lah bersih. Tengok tandas dia tadi bersih. Tak ada kerak ke apa ke. Tak ada, bersih. Semua bersih. Saya bagi 5 bintang. Okey, saya bagi 5 bintang. Bertutup. Buka tutup. Okey. Sorry semua. Batuk sama sikit. Aku tak tahulah pagi-pagi ni. Ya Allah. Mana susu aku campak tadi? Aku tak nak restart balik. Sorry setiap kali 5 minit aku ada iklan. Jadi aku kena cut nanti. Dek, mana susu? Ya Allah, sedihnya muka dia ni. Mesti kat bilik dia kan? Susu mesti kat bilik dia. Aku campak mana weh? Comel. Plushy. Ditik. Lah, ditik lah weh. Comelnya nak itik tak? Dapat ni. Ditik. Nampak ni. Adik pun apa boleh buat macam tu? Joget pula dia ni. Macam mana dia nak bagi dia suka tadi? Mak itu sampah kan? Kau nak main bukan? Bukan. Macam mana? Lah.
Macam mana? Dia suka helikopter. Okey, dah suka balik ya. Okey, sekarang bagi tahu aku. Ya Allah, silap eh. Sekarang bagi tahu aku. Di manakah susu kau? Di mana susu kau? Apa dia sama macam botak ni tadi lah. Berapa matamu tadi? Matamu tadi macam lain sikit. Aku pandang atas lepas tu dalam mukamu tadi. Berapa matamu bertukar tadi? Kenapa bertukar mata? Aduh. Tak tahu. Berapa aku tanya kau, kenapa mata kau bertukar tadi? Kenapa mata kau bertukar tadi? Mata dia bertukar tadi. Mata dia bertukar. Aku rasa kau nak tidur ni. Betul tak? Kau nak tidur ni. Aku rasa kau nak tidur ni. Tidur lah. Tidur. Tidur. Nak story time. Masa kau nak apa? Hei, penatnya aku jaga botak kuning ni. Nama dia Mama, dia bagi botak kuning ya. Mama dia kasih nama tu. Botak kuning sebab dia lahir-lahir ada lemah botak, tak ada satu rambut pun. Upin Ipin pun tak botak macam kau tak? Ni silau weh. Bercahaya Mat. Bercahaya ni. Bapa. Weh. Ni silau sangat. Weh. Game ni tak ada jump scare. Jangan risau rasanya lah. Harap-harap begitulah. Okey, duduk sini. Nak berak ke? Aku rasa kau nak berak ni. Adik. Ayah. Mana botak tu kuning? Alah. Itulah. Orang tanya nak apa jawab. Dia kan baby. Mana boleh jawab kan? Aduh. Nak itik ke? Dia tak suka lah. Dia tak suka itik. Aku suka itik. Ke kau nak plushie? Kejap abang ambil. Kau nak plushie ni. Okey. Kenapa bilik dia kunci? Ada apa weh? Buka. Night one. Hei. Nak plushie? Mana comel? Aku suka kucing. Kita ambil plushie kucing lah. Plushie. 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 Nak plushie? Plushie. Tak suka plushie ke? Masa nak apa? Okey, berdasar kita tengok sini lah. Botol yang dia masukkan tu susu ke? Botol. Aku rasa macam puzzle ni. Puzzle ke? Kalau susu diperlukan ni juga. Tak apa, nak kena campur ke macam mana? Bukan okey, salah. Kalau dia nangis macam marah je ni, kena bagi benda ni. Tapi aku tengok dekat bilik dia tadi tak ada pun. Kita tengok lagi. Dekat sini ke? Dah bunuh. Dekat mana yang dimasukkan? What? Banyaklah kau. Kau nak ni kot. Muka sama kan? Kau nak ni? Bukan juga. Tak ada weh dekat dia bilik ni benda ni. Dekat mana lah? Lepas tu agaknya dia nak tidur kot. Aku kena bagi ni sebab ada juga black sheep sebelah anak kan. Lepas tu benda apa? Ni macam lain macam je. Rupanya macam amalan Pikachu je. Ada benda ni. Aku tak selesaikan game ni untuk part 1 ni. Nanti aku kena main lagi. Allah. Duduk elok-elok.
puzzle kau. Cincang. Alalala. Alalala. Walalala. Bersinar baik. Haiya. Kan best kalau boleh main korang kan. Tapi aku tak boleh buat live. Sebab aku punya YouTube subscriber baru 2 orang. Jadi aku tak boleh nak main. Ni first horror game aku. Apa ni, dik? Tak payah extra ke? Aduh lah, tak payah extra lah. Abang nak tengok TV. Aku cik jaga adik je. Penat lah abang. Pergi duduk sana. Buat sendiri air cup. Jaga adik je. Penat lah juga. Alah adik. Sini. Jalan sendiri. Okay. Itu mana aku mampu. Botol ni ke? Ni sang susunya. Nak botol? Nak botol ke? Ambil dah sendiri. Aduh. Nak botol susu? Okay. Berak pula. Ni aku malas tengok objektif dia ni. Aduh, berak pula. Berak basuh sendiri. Aku tahu macam mana. Jangan lari Jangan lari. Apa nak? Dik? Mana adik? Adik? Kau buat sendiri? Akulah geram betul aku dengan kau ni. Hilah. Mari lari-lari pula. Duduk elok-elok tak boleh ke? Aku rasa aku baru pandang belakang kejap je. Charge the baby. Charge the baby? Charge the baby aku pergi rumah lain ke macam mana? Aku kena tukar baby lain. Okay, bye dik. Untuk ni je. Bye dik. Bye. Siapa keluar bye dengar suara dia? Maaf lah abang biasalah budak-budak lah. Okay. Ada pun. Okay. Tahu pun. Buat sendiri. Abang nak tengok adik berdikari. Buat sendiri. Buatlah. Nak tidur lah. Okay. Adik tidur lah. Night one je aku nak buat lah. Night one ni nanti aku tak nak buat dah. Duduklah kau kat situ. Find the storybook and sit down. Nak storybook. Tidurlah sendiri. Abang pun tidur seorang. Okay. The Princess and the Cat. Across the shore in the distant land, the dark stars dia baca lagi. Dark stars are ahead. The prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. Tidurlah. They walked. Tidurlah. But boleh suka-suka pula tadi. Tidur dah dia. Alhamdulillah. Penatnya. Wait for better watch the TV of the sofa. Ya Allah, penatnya jaga botak tadi. Susah aku campak dekat atas sampah sana. Okay lah, kita tidur lah. Ada pula channel. Baru bayar extra ke sana? Lagu dia. Allah. Nangis pula botak. Abang nak tidur lah. Mana baby? Baby?
Ni bukan. Baby mana baby? Pandai pula mu turun tangga. Tak jatuh. Lah penatnya. Weh, aku tak ada tangga botak. Kau tidur ke aku tak boleh ke? Aku malas lah nak naik tangga turun balik. Lepas tu naik lagi. Aku rasa naik Wan ni sampai sini je lah kot. Okay, bye. Assalamualaikum. Penat je aku botak.